Anda follow saya bukan untuk anda follow saya, tapi untuk anda dapatkan ni ilmu yang saya nak bagi. Itu je. Saya bukan suruh anda follow saya. Saya nak anda follow ilmu yang saya nak bagi. I don't go for popular. Saya tak nak jadi popular pun. Saya cuma nak sampaikan je nasihat, knowledge ini kepada anda. Itu tanggungjawab dan amanah saya. Anda semua, kepada pelajar-pelajar. Kenapa saya sebut pelajar? Sebab dalam kes penipuan job scam, itu antara top 5 kes antara yang dilaporkan sebelum-sebelum ini, yang mana kebanyakan mangsa yang menjadi mangsa kepada job scam itu ialah student. Dia ditawarkan job scam tu, tawaran-tawaran kerja online yang mudah. Tawaran kerja dia mudah je guys. Tekan-tekan like, tekan-tekan share, beli barang lepas tu jual, beli barang tu jual. Barang tu pun dia tak tengok, dia semua online. Guys, sebagai student yang bagus, sebelum kau ni duduk dalam dunia yang lebih keras kat luar ni, kau kena tahu tak ada jalan yang mudah nak dapat duit guys. Kau student, kau fokus belajar. Sebelum kau nak kerja, kau study, kau kaji, kau research dulu. Kat luar ni dunia lebih keras guys. Kau ingat main tekan-tekan tu boleh dapat duit ke? Kalau main tekan-tekan tu dapat duit, aku tak payah bersusah-susah cakap ni, tak payah masuk polis sampai 21 tahun. Kawan-kawan kau tu tak payah ambil PhD lah. Kau orang student, kau kena ada satu cara pemikiran yang saya selalu gunakan ni, criticize. Kau macam tak mungkin. Ya ke? Kau kena ada benda tu. Mana boleh macam gini je mudah. Kau kena ada benda tu. Itu baru seorang student yang besok dia keluar nanti, dia akan menghasilkan seorang graduan yang mantap.